sekiranya lidah ni dia akan kita tepi yang mana yang dia mati. Ini dua praktik kata yang mana mati sampai dalam hutan dengan cara tekan yang betul lah kita tekan. Kalau rosak dan kalau lidah pun rosak, bom, okey. Ataupun bom kita supaya tepi naik lagi. Rosak. Okey. Jadi bila kita sebut ni bahagian tepi tu kalau mengikut tarikh yang saya hantar yang pertama tu dia menyimpit ke atas bila sepanjang tepi tu menyimpit ke atas ataupun tarikh yang kedua tu melengkung ke atas, maka terjadilah lekukan. Mesti ada lekukan. Bahkan ada kitab yang memberi tarikh di tempat ni lekukan di tengah lidah. Dan jadi lekukan tu bahagian tepi lah naik, kan? Bahagian tepi naik baru jadi lekukan. Daripada lekukan tu lah terhasilnya bunyi tebal. Allah. Dia bukan naik belakang. Kalau naik belakang up dia akan jadi tak sempurna. Okey. Kalau naik ke hujung tu rapat belakang. Jadi tak sempurna lah. Menghasilkan sebutan tu tak sempurna dan sebut tebal. Jadi pelajar boleh pilih lah. Yang mana? Kan? Pegang kepada tengah lidah tu boleh. Pegang kepada sekeliling lidah tu, betul lidah tu boleh. Ada tarikh dalam kitab yang biasa pun ada juga tarikh ni. Kita bagi tengah lidah dan kita yang lain pun ada tentang tengah lidah. Ada kan? Okay. Cuma saya faham buku kita ni yang cenderung kepada tengah lidah. Jadi pelajar kalau jawab biasa jauh buku kita ni. Kan? Tapi dari segi kefahaman, itu akan kita nak decide. Kita nak tentukan macam mana tu? Yang pertama kita kena tentukan taraki kita dengan guru. Guru kita pegangkan apa? Kan? Yang itulah yang kita buat. Maka saya ni bukan perlu terakian dan semua. Kan? Mungkin nanti kat luar nanti bukan kita tanya dia macam mana mengenal ni. Dia kenal lah bahagian yang naik kan? Kan? Okay, kalau pelajar saya, nanti lah ingat ke saya. Kan? Bunyi tol sempurna tu macam gitu. Okay. Cuma dalam akademik jawab soalan tu inilah kan. Okay. Dan jawapan saya pun tak adalah yang terpilih dahulu, biasa tak ada lah. Kan itu orang pelajar yang ni kan. Jadi saya mau bagi pemahaman kepada pelajar tentang bilangan ni supaya pelajar faham kedudukan dia. Kenapa? Kerana bimbang. Takut dia belajar guru lain, dia ajar macam lain. Bila ajar guru lain dengan macam lain, soalan tak salah ajar. Adapun guru salah ajar. Padahal betul lah tak? Kita tak tahu dia. Kan? Macam yang bilah kenal saya, yang bilah ni rahmat kita kan? Yang orang awam boleh pilih. Itu bilah tu rahmat baik. Macam yang bilah saja. Saya kenal saudara ni tinggi. Atau itu pula kan dia boroi kan. Dia bilah padahal saya baca tinggi. Cuma dia kadang-kadang lepas dia putih beri kami yang dia baca kan. Jadi ilah tu bukannya maknanya itu yang tua kan. Okey, dia rahmat bagi kita orang awam, bagi kita orang jahil. Itu begini. Dia faham? Cuma saya ajar ni dalam konteks apa saya faham. Iaitu sepanjang tentu dia. Okey, ataupun tepi lidah melengkung. Melengkung kan melengkung? Melengkung kan? Dia lengkungkan ke atas. Ke lagi ke atas. Dia bukan up, bukan rapat. Tengok rapat, tengok lidah rapat kan? Up, ada sebut ya. Up, cuba. Okey, Allah. Dan kedudukan naik lekukan tepi lidah itu berbeza. Bukan sama lah. Ada sekadar lekukan itu mendekati saja. Kan, terutama bila melibatkan huruf yang rafawah, suara terlepas. Macam as-sa, sekadar terdekat, suara itu keluar. As-sa. Okey. Apa lagi?
L. Okey. Bila naik supaya tepi sebelah kiri, contohnya dia sebelah kanan pun naik juga, tapi hanya sekadar terletak. L, dia otomatik. L, bawah. Kalau kita tekan kanan pun, kiri pun naik sekali otomatik. Dia pergi tempat tu. Itulah tempat. L, bawah. Dua-dua. Semua bunyi tu ikut tekanan kita yang kuat lah. Kalau kita kuat sebelah kiri, maka bunyi situ lah. L, L. Kan. Jadi mana sebut bawah tu, tepi lidah yang kita tekan tu kuatlah sikit tekanannya. Yang tepi lidah bahagian kanan dan juga hujung sekadar terletak saja. Itu lebih tepat. Kadang-kadang ada lekukan. Okey. Ustaz, kenapa ada beza Ustaz seperti nazar nanti? Kan? Apa ni? Lama-lama dua-dua solat minum dengan Fatimah ini satu ini. Kan? Kalau esok belakang lagi Ustaz, susah nanti mau pinangan. Esok belakang Fatahami dengan apa lagi? Esok belakang Ustaz, ini satu mau pinangan. Okey, dia begini. Lidah kita ni, ada orang lidah Ustaz ni ada? Ada tak orang lidah orang Ustaz? Lidah siapa Ustaz ni ada? Ada. Lidah kita ni je. Kecil je lidah kita ni. Nampak? Kalau kita naik tepi pun sebenarnya tengah naik sekali. Dan lekukan tu sikit je ada lekukan tu sebenarnya. Ya? Kenapa? Kalau kita naik tengah pun tepi tu naik sekali. Kalau lidah kita kecil je. Kalau solid sekali kita. Ya? Naik tu jadi kecil. Jadi oleh kerana naik begitu keadaannya, maka orang dia kadang-kadang bunyi naik nampak tengok lidah yang kuat tekanannya, nampak tepi lidah. Padahal benda itu sebenarnya suasana yang sama dan kuasa yang sama, lebih kurang sebab lidah kita kecil. Kenapa? Itu aja benda ni. Sebab tu benda tu boleh 5 orang tu. 5 orang. Jadi jangan lupa lah. Kita biasa. Okey? Yang penting kita tahu kita pilih yang mana. Dia ada pegangan juga. Kan? Jadi kita tahu lah. Ini nak berapa lima pegangan kita. Fatahami ke Al-Azim. Okey. Jadi ada 4 huruf. Huruf yang tebak. Sepanjang bila kita nak sebut huruf ni, sepanjang tepi lidah tu menangkap kata-kata dan kena ada lekukan kat tengah. Kan? Pa, li, kan? Kalau ti tu lekukan tu paling sikit sekali. Li. Menyebabkan bunyi tu tak boleh terpasangan. Li. Lekukan tu. Kan? Hampir tak ada, tapi ada. Yang mengemaskan bunyi tebal. Itu pengaruh powernya kasrah. Kan? Li. Okay? Terus ba. Li. Bu. Bu tu nak bu. Okay? Ra. Li. Ru. Bu. Okay? Ta. Ta ni paling rapat sekali lah. Ta rapat kuat. Ta. Ti. Sa. Ya, ada sa. Jadi bila dia tahu kedudukan di tempat setiap hari, insyaAllah sempurna lah bunyi. Kita tak boleh lah sebut ti itu macam kedudukan lidah macam po. Po, ti. Tak benar. Po, ti. Bila ti itu kedudukan tu sikit. Bahagian besar lidah naik. Ti, dapat kali. Okey? Dan bibir ti dia ke bawah, rahan tu ke bawah. Sepanjang tepi lidah naik, maka lidah naik tapi rahan ke bawah. Proses itu berlaku sebentar. Sepanjang tepi lidah naik, maka lidah pun naik tapi rahan ke bawah. Maka jadilah ti. Ya, tebal. Tapi ada di situ. Jadi begitu. Di mana? Itu power kasrah. Dia memecahkan bunyi tebal kasrah. Tapi tebal ada. Jangan pula ti jadi huruf ta. Kalau huruf ta tu tak ada yang tebal situ dulu. Dia cuba sebut ta. Sekali lagi? Ta. Okey, sekarang cuba sebut ta naik pangkal lidah. Ta. 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 Tebal. Ta. Kan?
Lepas tu naik sampai tepi. Lagi tebal. Jadi huruf tebal ni dia lagi tebal daripada istilah. Kan? Sebab dia ada istilah dan ada itibak. Istilah saja tu dah tebal dah istilah tu. Kan? Bila tambah itibak tebal tu lagi dah tebal. Sebab ada lekukan di tengah lidah. Okey. Ini faham? Ada soalan? Bodohnya kawan-kawan kita tak datang ni macam mana? Tanya. Okey. Huruf itibak ni juga dikenali sebagai huruf mutabaqah. Mutabaqah. Ini saya dah panggil perkataan. Okey. Bab-bab huruf itibak. Huruf mana yang boleh tebal? Huruf yang paling kuat dan paling tebal iaitu huruf Qa. Sebab dia ada syiddah, ada jahar, ada istiqlal, ada bunyi qalqal. Qalqal itu sebab up mengantung. Yang kedua, apa boleh keluar lagi? Berapa? Ini huruf yang pertengahan. Qa huruf ada. Ini huruf yang pertengahan. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Yang ni orang panggil huruf sederhana lah, tak kuat. Okey, iaitu huruf Fa dan huruf Qa. Dua huruf ini maknanya huruf yang panggil apa sederhana, backup sederhana. Dari segi tekanannya ada tekanan, tapi dia tak sekuat Qa. Qa lagi kuat sebab dia jahar sudah. Macam Sa dia hamas wa qawah, Qa pula dia jahar wa qawah, kan? Okey, dua-dua istilah berlaku, dua-dua itibak, kan? Dan Sa ni dia ada sifat desiran. Desiran ni sebab keluar dia semua. Kan? Software. Tapi dalam konteks bunyi itu dia sederhana. Sederhana. Tapi dalam konteks bunyi itu tekanan pada masalah itu dia juga sederhana. Dan yang paling lemah sekali huruf Dha. Huruf Dha lah paling lemah sekali. Dan lah lidah itu rapat-rapat gigi, kan? Lepas tu ada Rafawah. Dia tak ada sifat tukar ada. Dia tak ada, mesti tak ada. Dia hanya ada istilah dia buat berjahar dari Rafawah. Itu saja. Sebab tukar tak. Yang lain ada sifat tukar masing-masing. Maka Sa ada sifat tukar. Dha pun tak ada. Dha pun tak ada. Dha ada istiqalah. Sorry, ada istiqalah. Istiqalah tu. Jadi dua-dua tu Sa dan Dha ada berlaku sifat tukar. Jadi dua-dua tu pertengahan. Okey? Setiap huruf itibak dia huruf istiqlal. Setiap huruf itibak juga huruf istiqlal. Huruf istiqlal ada berapa istiqlal? Yang pakai dalam tinggi nama apa? Ufa Bauti Mir. Okey. Ufa Bauti Mir. Dia huruf istiqlal. Dalam huruf istiqlal ni ada huruf tempat sekali. Ufa Qa dan Ba. Empat huruf ni
pangkal lidah pun meninggi, naik ke atas. Okey. Sepanjang tepi lidah juga pun tinggi. Sepanjang tepi lidah pun tinggi. Naik ke atas. Nampak huruf. Yang ni pula ni dan kha ni hanya pangkal lidah saja ni. Meninggi. Hanya pangkal lidah saja tinggi. Sepanjang tepi ni tak tinggi. Dia keluar. Okey, yang ni pangkal lidah tinggi, sepanjang tepi juga tinggi. Ba dan fa. Dalam lagu hijau ni hanya pangkal lidah saja tinggi. Sepanjang tepi lidah tinggi. Waktu kali kita sebut huruf kha, naik saja pangkal lidah. Kan? Bahagian depan tu turun bawah. Kha. Betul? Okey. Sabarlah. Ra. Pangkal lidah depan. Sabarlah. Kha. Boleh. Bila angkat sepanjang tepi lidah, maka suara tu tersekat. Suara jadi tersekat. Dan tak boleh keluar dengan lancar. Pertama kalau kita sebut huruf ta, tersekat dulu. Kalau ta tu terlepas juga, tapi dalam keadaan tekanan tu ada. Kan? Sebab pangkal lidah tu kita naik ke atas. Sama lah sa, ada tekanan tu. Walaupun tekanan lemah. Ba tu lemah, kan? Sa tu lemah. Ra tu lemah, tapi ada tekanan yang lemah. Okey? Kenapa? Sebab melekat. Lidah tu melekat ke atas, naik ke atas. Itu fungsinya. Maka terjadilah bila berlaku keadaan macam tu, maka terjadilah bunyi tebal. Okey, bunyi tebal dan suara tu ada tersekat kuat, ada tersekat keluar sikit, ada tersekat keluar banyak. Bukan berbeza. Tapi sekatan pun ada, tekanan tu ada. Okey, itu beza dia. Faham? Okey. Itu huruf ditebal. Sifat ditebal. Okey, seterusnya infitan. Lawan pada sifat ditebal. Okey. Sebab boleh faham semua? Boleh faham? Saudara faham itu? Saudara faham? Saudara bahkan faham ditebal? Boleh? Ustaz faham ditebal? Okey? Ya, saudara faham? Ustaz, tepi lidah tu tak dapat. Tepi lidah tu saya tak boleh agak tepi lah maksudnya. Okey. Lidah kita. Ini saya bagi lidah dalam keadaan pada depan. Okey. Tepi ni di sini. Daripada makhluk tolak dan hampir ke pangkal di bahagian tepi. Bahagian ni lah. Kan? Okey. Dia cuba kita sebut gapak tekanan bahagian tepi kiri kan. Kalau saya kiri lah tekanan. Tapi bahagian lain gapak belakang. Sama. Hujung lidah bawah, hujung lidah tu gigi bawah. Tapi sepanjang tepi tu naik belakang. Ada letupan sikit. Okey. Apa lagi? Cuba sebut. Ada letupan. Okey. Lepas tu apa lagi? Ta kan? Cuba sebut. Okey. Hujung lidah semua tu mesti kena tekan pada makhraj masing-masing. Kalau ta tepi lidah, kalau ta hujung lidah ke selatan gusi. Kalau ta hujung lidah ke hujung gigi atas, kan? Rapat situ. Kalau ta selatan gusi dengan gigi. Kalau za hujung gigi atas, dan kalau sa hujung gigi bawah, pangkal gigi bawah, kan? Gigi kaki bawah. As. Cuma ada bila kita ni kecil. Kawasan yang pasti naik tepi ni naik. Okey. Ini masuk tepi. Kadar tengah ni itu berbeza dengan dulu.
luah mana naik tu? Itu kepada huruf tersebut. Kalau huruf tekanan tu kuat, out, tu mungkin naik keluar. Tapi mengakui tepi lah. Kan? Mengakui tepi lah katanya. Dan lekukan tu ada lah. Cuma kawasan yang rapat tu banyak. Jadi up, to. Cuba sebut. Up, to. Beza dengan to. Tu lekukan besar sikit. Up, to. Sebab tu kadang-kadang kita sebut to tu dan lebih tebal. Sebab lekukan tu betul. Okay? Yang pasti sepanjang tepi yang diangkat. Ini apa? Sebab tu saya kata, kalau kita kata sebab lidah kita ni kecil yang lidah kita ni kan? Jadi kawasan lekukan tu sikit saja. Tapi ada lekukan bergantung kepada huruf. Baik. Kalau yang tak ada macam huruf kha dengan huruf kha tu tak ada naik tepi. Sebut hanya naik pangkal sahaja. Oh, maksudnya yang lain tu steady lah Ustaz. Yang lain tu steady lah, biasa je. Yang lain okey, tak. Sekarang ni kita hanya bincang huruf yang sepanjang tepi lidah terangkat. Masa kita nak sebut huruf dia ni sepanjang tepi lidah terangkat. Apakah huruf dia? Empat saja. Apa lagi? Apa dia? Sad, dad, ta dan za. Itu saja poin dia. Bakinya infitah. Infitah. Yang ni sepanjang tepi lidah tu tak naik ke atas, dapat bawah. Kan? Huruf kita ada berapa semua huruf? 29. 29 tak dapat berapa? Baki 25 lah. Kan? Tengok nombor 8. Baki 25 sepanjang tepi lidah terbuka. Walaupun ada pangkal lidah meninggi, kita nak lah tu mak lain. Pangkal lidah kan? Okey? Cuma yang infitah. Infitah dalam segi bahasa mana dia terbuka. Apakah dia mana terbuka? Merujuk kepada apabila kita rendahkan pangkal lidah. Apabila kita rendahkan sepanjang tepi, sepanjang tepi ni kita tak angkat. Sepanjang tepi ni kita tak angkat kata. Maka dia ada ruang terbuka sini. Ruang terbuka ni lah yang panggil infitah. Ada ruang terbuka antara tengah lidah dengan lelaki. Jadi kita sebut ni pastikan ada ruang terbuka. Mana lidah kita dapat bau. Dan yang suara tu boleh keluar dengan lancar. Bila kawasan tu terbuka, maka suara tu boleh keluar dengan jelas. Dan lu. Okey. Itu makna dari segi bahasa infitah. Dari segi istilahnya ialah terbuka ruang udara. Terbuka ruang udara antara lidah dan lelaki. Antara lidah dan lelaki. Maksudnya tadi antara lidah ni dengan lelaki ni terbuka kan. Macam ni, macam di tempat ni huruf sad, ta dan za ni tertutup, melekat. Lidah tu melekat menyebabkan ruang tu tertutup. Kenapa? Tertutup. Yang ni terbuka. Ini kena dapat bawah lidah. Supaya tepi lidah tu dapat bawah. Okey? Jadi semasa menyebutnya terbuka ruang udara antara lidah dan lelaki. Jadi lidah tu dapat bawah lah, naik kanan. Dan hurufnya ada 25. Ditulis dalam bentuk syair lah. Man akhadha wajada sa'atan tadakan lahu tadakan akul lahu syukur wajh. Ingat? Man akhadha wajada sa'atan tadakan lahu tadakan akul lahu syukur wajh. Man akhadha wajada sa'atan tadakan akul lahu syukur wajh. Ingat dulu. Ataupun ada laki tempat tu ni kita ada ke ustaz. Senang kan? Okey. Jadi bila kita dah sebut 25 huruf ni, kena pastikan ruang depan lidah kita tu terbuka. Dengan cara kita rapatkan dengan lembut tu, kita rapatkan sepanjang tepi lidah ke bawah. Kan? Terus sebut kha. Naik pangkal lidah.
Tetapi sepanjang tepi rendah bawah. Kha, cuba sebut. Kha. Cuba sebut kha sepanjang tepi ni takat sekali. Cuba tu. Kha. Maka sebut kha tapi pangkal lidah pun kita naik, sepanjang tepi pun kita naik. Ini macam mana? Oh. Jadi ya kha, tahu je. Ha. Ha. Ja. Ya. Ta. Ta. Okey, kita tulis huruf yang kan. Ini boleh saya pandang, boleh? Boleh? Kalau dia man akhadha wajada sa'atan baraka kata ada tak? Akul lahu. Okay, akul lahu. Wal man akhadha wajada sama dengan lahu hakul lahu falaka hakul lahu subul. Okey, dalam banyak-banyak huruf ni yang pastinya huruf ni masa kita nak sebut sepanjang tepi lidah merendah. Sepanjang tepi lidah ni merendah. Jadi tidak diangkat ke atas. Man, tekan ke bawah. Man, sa, a, si, su, jangan su jangan ke atas. Cuma ada yang kita tekan ke bawah, pangkal lidah tu tekan ke bawah. Ada yang kita tekan ke bawah sepanjang tepi, pangkal lidah meninggi. Huruf yang sepanjang tepi lidah ni kita tekan ke bawah dan kita naik ke atas, pangkal lidah meninggi, iaitu huruf kha. Lepas tu apa lagi? Qaf. Betul apa lagi? Wing. Ada lagi? Ada lagi tak? Usra. Ingat tadi. Dautin. Kir. Ba. Wing dan qaf. Tiga huruf ada lah. Huruf ni tiga huruf yang saya bulat ni, bulat merah ni, sepanjang tepi lidah merendah dan naik. Yang naik hanya pangkal lidah sahaja istinlaq. Okey. Jadi huruf istinlaq dan juga infitah. Yang naik istifham dan juga infitah. Okey, macam mim, ma. Contohnya. Ma sepanjang tepi lidah merendah sebagai infitah. Pangkal lidah juga merendah naik ke atas. Nah, jadi masa kita sebut ma tu, lidah kita daripada hujung sampai ke pangkal dapat bawah balik. Nah, jangan naik sikit pun. Jangan naik tepi ke ma kena. Nah, dapat bawah. Okey. Nah, terus sebut. Kha. Kha naik pangkal lidah. Istinlaq. Dia bukan istifham. Jadi mim, nun dan hamzah ni dia sifat istifham, pangkal yang merendah dan juga infitah, sepanjang tepi lidah juga merendah. Fa istinlaq dan juga infitah. Za, terus sebut za. Merendah belakang. Istifham dan juga infitah. Wa. Ja. Da seterusnya. Okey. Cuma ada tiga huruf yang mana bila kita sebut dia bukan sepanjang tepi itu tinggi, tapi dia boleh tebak. Berapa? Ra. Cuba sebut. Ra tu dia ada lekukan, tapi tak melibatkan ditebak. Hanya hujung lidah saja meninggi. Ra. Bukan naik belakang tepi itu dah. Lepas tu Rasulullah.
Dia ada lekukan sahaja. Okey. Kadang-kadang hujung lidah meninggi sikit, pangkal lidah pun meninggi sikit. Dan juga huruf alif. Tu asalnya semua iftitah belaka tu. Cuma dia ada hukum khusus daripada sifat aridah bagi dia lah. Kadang-kadang bunyi tebal, kadang-kadang bunyi nipis, mengikut kadang-kadang tu. Okey. Kalau qala huruf alif tu tebal kan. Maka huruf alif tu masa qala tu meninggi namakan dia sebab huruf alif ni di huruf sebelum dia. Kalau huruf sebelum dia tu nipis, maka nipis lah. Kana. Kalau huruf sebelum dia tebal, maka dia pun tebal. Qala. Itu hukum khusus lah. Cuma asas alif tu asalnya dia infitah dan juga istifah. Itu asal dia ataupun asal dia. Okey. Boleh faham? Boleh faham? Ustaz faham? Ustaz? Katanya boleh. Ustaz, ra tu dia macam ni ke macam ni? Ini dia gini, ra, terus ra. Okey, masa sebut ra tu hujung lidah tu naik. Ra. Okey. Hujung lidah naik, hujung gusi tu kan? Ra. Dia melingkung ke belakang. Ra. Okey. Dia naik ra tu bukannya naik tu sepanjang tepi tu naik macam tu besar. Dia apa? Dia naik sikit. Sebab ada pangkal lidah pun naik sikit. Sepanjang tepi pun naik sikit. Cuma ada lekukan naik kat tengah tu. Okey, maka jadilah ra. Okey. Yang ketara naik bahagian hujung. Dia melengkung. Ra. Tengok. Jadi keadaan ni dia bukan ikhmat. Dia panggil tafkhim bagi ra. Tebal ra kepada ra sajalah. Kita kalau kita sebut ra macam kita naik ni dah macam kita sebut fa, huruf ba, cubalah sebut jadi kan ra. Ra jadi kan. Okey, keadaannya berbeza. Dan asal ra tu dikira sebagai huruf nipis, bukannya huruf tebal. Cuma tebal ra tu kadang-kadang ada. Samalah 6, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Bergantung kepada keadaan dia lah. Ini kita akan belajar hukum khusus nanti, mungkin di tahap 2 nanti lah. Itu bab tafkhim dan tafkhim. Membicarakan tentang 3 huruf, ra, lam dan huruf alif. Cuma usah nak faham konsep infitah tadi ni. Nampak kan? Jadi kita tak boleh nak kata huruf tu tebal. Boleh. Bila sebut tebal, maknanya kena maknanya kena kekal supaya tepi tu naik. Macam kita sebut ta, kan? Dan kalau sebut ri macam tu juga tu. Ri tu dah bawah belakang tu. Ri, kan? Beza roh. Dia hukum khusus lah. Dan bila keadaan dia tebal tu tak setebal. Kedudukan dia tu tak seperti tebal. Dia sikit je. Naik sikit je. Ra. Yang pasti makhraj tu melengkung ke belakang. Ini ra sebenarnya. Ini makhraj. Dan juga dari segi suara. Ini ra. Melengkung. Daripada tepi ke hujung. Ra. Okey. Jadi inilah huruf dia. Man akhadha wajada. Bismillah. Seatas mereka aku mahu sebut baik. Ada cerita ni sebenarnya. Man akhadha wajada ni. Tapi masalah ni. Okey. Ni tengah lidah mendata. Kau boleh kalau kita tarik macam tu. Tengah lidah mendata. Okey, antara ruang tu terbuka. Antara lidah dan juga denang itu ada ruang terbuka. Itulah makna iftitah, terbuka. Iftitah ni makna terbuka. Tak melengkap. Okey, rasanya itu sajalah cerita nanti kita sambung sikit cerita iftitah ni. Apakah makna man akhadha wajada dan juga gelaran huruf. Gelaran huruf apa ni iftitah ni? Munfatihah. Munfatihah. Ini istilah. Munfatihah. Ini huruf munfatihah. Huruf yang terbuka ruang. Tak terbuka ruang dan rendah pindah ke bawah. Bawah yang terbuka ruang. Jadi rasa cukup hari ini. Kita sambung besok dengan baki sifat Islam dan juga Islam. Sifat Islam ini paling mudah sekali dah ada dunia. Ada tahu dah macam mana datang ada orang besok. Boleh. Ada soalan ke sekali ini?
Tak ada soalan. Saudara ada soalan lagi tak? Balikkan kata. Subhanallah wa bihamdihi.